Alright guys, so jom kita test lampu ni pada waktu malam. Dan korang tengoklah ni, nampak tak tu? Agak cerah guys, lampu camping ni. So jom kita cuba gantung dekat pokok ni. Dan korang tengoklah tu, dia punya light illumination dia tu, kalau korang tengok dekat ranting-ranting dan daun-daun tu, dia memang cerah. So cukuplah cerah untuk waktu malam ni. So jom kita pergi ke tempat yang lebih gelap. Alright guys, so sekarang kita berada di tempat yang betul-betul gelap. Korang tengok apabila saya tutup je lampu ni, korang takkan nampak apa-apa. Dan kita buka lampu ni, so korang boleh tengok illumination light dekat sekitar saya ni. Dan apabila saya bawa macam ni, kita masih lagi boleh nampak lah kita punya muka kan. Dan kalau kita letak dekat sini, in case kalau korang nak letak dalam kemah korang macam ni, okey, tak ada masalah. Korang boleh tengok dekat situ, light dia agak cerah lah untuk kawasan sekitar. Bukan saja lampu camping, ada kipas sekali dekat sini. Dan ada juga solar untuk korang nak charge dia lah. Kalau tengah panas, korang boleh charge direct. Dan kalau korang nak buat power bank, dia boleh support untuk emergency power bank lah, sebab dia ada USB. So check out dekat beg kuning di bawah guys.